Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini sebelum kita mulakan program hasil kerjasama Muafakat Mahram Malaysia pada malam ini, insyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat sejahtera, salam sejahtera, salam madani yang berusaha Datuk T.S. Syed Al-Faizal selaku Presiden Muafakat Mahram Malaysia yang saya hormati T.S. Dr. Muhammad Farid Daud, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Korporat GMI, German Malaysian Institute. Yang saya muliakan juga T.S. Fahrul Rizal Abdul Halim, Timbalan Ketua Pengarah bahagian Akademik dan Operasi GMI. Yang saya muliakan Tuan Muhammad Effendi Ali Norizan, wakil daripada Yayasan Perak, barisan-barisan Exco Muafakat Mahram Malaysia, guru-guru, waris-waris kepada anak-anak pelajar-pelajar yang baru saja mendapat keputusan SPM 2024, dan juga mana-mana waris yang ingin belajar, ingin mengetahui daripada SPM yang bakal menghadapi SPM tahun 2025, anak-anak pelajar SPM 2024, 2025, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada program pada malam ini yang sangat bermakna, ya, insya-Allah ialah program hasil kerjasama di antara Muafakat Mahram Malaysia bersama German Malaysian Institute GMI, bersama dengan penampilan khas pada malam ini Yayasan Perak dalam satu program yang kita panggil program apa tu? Allah, saya pun dah lupa dah. Program pendidikan berkualiti, membawa ke arah kerjaya profesional, ya. Jadi hari ini kita insya-Allah dapat mendengar perkongsian daripada rakan-rakan kita, rakan usaha customer kita daripada GMI. Jadi mungkin dengan perkongsian ini dapat memberi satu gambaran, ya, pada kita waris terutamanya dan juga anak-anak pelajar, ya, dalam memastikan anak kita mendapat pendidikan yang berkualiti tinggi. Jadi kita sebenarnya ada juga anak-anak pada malam ini sebenarnya sudah pun mendapat keputusan, bukan penempatan tetapi keputusan orang kata apa, satu penilaian, proses penilaian untuk mendapatkan penajaan tempat untuk ditempatkan di universiti-universiti tempatan ataupun universiti luar negara melalui penajaan-penajaan MARA, YT, JPA dan sebagainya lah. Tapi belum menjanjikan sebarang penempatan lagi, baru mendapat orang kata apa, laluan yang pertama, ya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berkongsi satu gambaran, ya, gambaran bagaimana anak-anak kita boleh mendapatkan satu pendidikan, satu lagi jalan cabang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tinggi. Sebab kita tahu pada arus zaman sekarang ini keadaannya sangat kompetitif. Keperluan anak-anak untuk menghadapi masa hadapan adalah sangat kompetitif. Jadi kita kena pastikan anak-anak cukup bersedia. Dan sebenarnya apa yang paling penting ialah pendidikan yang anak-anak dapat pada hari ini perlulah relevan untuk masa akan datang. Bukan relevan untuk masa yang lepas, bukanlah relevan untuk masa zaman kita, bukanlah relevan pada masa hari ini. Mungkin relevan dalam masa 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Jadi insya-Allah tanpa saya membuang masa, mungkin kita boleh serahkan rangkaian ini, platform ini kepada speaker utama kita pada hari ini, T.S. Dr. Muhammad Farid Daud, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Korporat German Malaysian Institute, untuk berkongsi berkenaan dengan program-program yang ditawarkan oleh GMI, serta mungkin juga ada kemungkinan kita boleh bertanya-tanya soalan, apa yang terbuku di hati berkenaan dengan apa yang ditawarkan,
berapa kosnya, adakah penajaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya serahkan pada TS Dr. Farid. Dr. Ayu okey Doktor? Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada technical sikit. Okey. No Sikit. problem. Sebentar tadi. Okey, baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Muafakat MARA, TF Datuk Syed Ahmad, dan juga kita punya moderator yang handsome ni, Tuan Farzi, Syed Razali, dan juga technical support Muafakat. Yang saya hormati juga kepada ibu bapa, guru-guru daripada MARA sendiri, daripada komiti MARA khususnya, pelajar yang akan menyambung pelajaran sama ada ke diploma ataupun degree. Ya. Sama saya Muhammad Farid bin Daud, merupakan timbalan pengarah urusan corporate services GMI. Saya juga merupakan alumni GMI sendiri, yang mana sekarang ni berkhidmat juga sebagai tenaga pengajar di GMI, juga pengurusan di GMI. So saya boleh bercakap melalui 3 perspektif pengalaman yang saya dah lalui di GMI sendiri, insya-Allah. Okey. Bagi mana yang belum mengetahui pasal GMI, okey, saya share screen sikit. Mungkin saya boleh guide tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenal lebih lanjut mengenai GMI sendiri. Ya. So seperti yang dimaklumkan oleh kita punya tajuk hari ini merupakan pendidikan berkualiti membentuk kejayaan profesional. Boleh. Okey, baik. Okey, kami telah ditubuhkan sejak daripada 1991 lagi, ya, di mana kampus pertama kami adalah di Taman Syamlin Perkasa, dan kami telah berpindah 2008 ke kampus yang baru di Bangi, Selangor. Basically, mission dan objektif penubuhan GMI adalah untuk pengajaran TVET Jerman ke Malaysia. Seawal penubuhan GMI ketika tu, industri kita tak ready lagi untuk bawa masa itu. So what happened is government dan juga invest certain, boleh? Ya. Okay. Maaf, sorry. So maksudnya dari segi praktis di Jerman TVET adalah dia melibatkan kepada yang mana praktikalnya adalah disediakan oleh industri sendiri. Penubuhan GMI pada 1991 lagi, industri kita tak ready. So that's why government such amount of money kepada teknologi. So GMI adalah industri dan GMI adalah institusi. So Jerman TVET memang menitik beratkan kepada hands 70% adalah berkisar kepada teori. So berikut ni adalah kita punya, ya, saya onkan option. Ini adalah kami punya board of directors, komposisi of board of directors kami. Dia bertukar setiap tahun antara the ambassador of dan bersama pihak EPU. Dan kami dimonitor ataupun yang mana daripada Jerman diwakili oleh Malaysian German Chamber, dan juga daripada pihak Malaysia
di mana dikawal selia oleh pihak Majlis Amanah Rakyat. So dalam komposisi board of directors kami ada juga counterpart daripada government dan juga private. So kami daripada diwakili oleh DRB Highcom dan juga Federation Manufacturing Malaysia dan juga MICCI, Malaysian International Chambers of Industry. Di mana pihak government juga ada juga diwakili oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, is one of our board as well. Bersekali dengan CEO kami, Tuan Haji Ahmad, berada di dalam board JMI. Seperti yang saya maklumkan, JMI telah 34 tahun yang lalu. Buat masa ini kami ada 21 advanced technologies. Kawan saya akan brief more details about apa yang kami ada offer di. Dan seperti institusi lain, kami memang menitik beratkan dari segi tarafan teknologi kepada Industri 4.0. So dari tahun kami memang equip kepada Industri 4.0 punya teknologi. Ya. And then section ataupun sepanjang penubuhan kami telah mengeluarkan lagu sehinggalah sekarang ni. Okay. Ini adalah keseluruhan campus JMI yang mana kalau kita tengok kita divide pada dua section. Ada yang Tuan Zari. Ya. Tuan Zari biasalah datang kat sini, anak dia ada kat sini. Kita dibahagikan kepada dua bahagian, yang mana bahagian merah dan juga putih ni. Rumah ni kita boleh accommodate 3,200. Ya. So kalau tengok pada build up area JMI ni adalah sebanyak 7. Kita boleh perhatikan kat sini adalah UKM. Boleh nampak pointer saya Sini boleh. Ya, ini adalah golf course danau. So siapa dekat dah weekend boleh pergi sana, boleh main. Ya. Kalau tengok bangunan akademik, biru dan putih ni adalah bangunan akademik kami. So kami terdiri pada kompleks energi 1, 2, 3 dan yang kompleks 5 yang menempatkan department ataupun jabatan dan juga Computer Information Department. Kalau sport kompleks ni ada kita ada offer untuk game tenis, indoor seperti indoor game seperti badminton, takraw, futsal, squash, ya. Yeah. And then further up ni boleh nampak padang ni kami tengah upgrade. Nanti saya akan explainkan apa yang akan ada di situ nanti insya-Allah by end of July nanti. Ya. Yeah. Further up kalau tengok di sini bangunan putih dan juga kuning adalah staff quarters dan juga guest house. Staff quarters ni ada kebanyakan staff kami memang mendiami di dalam JMI sendiri. Dan juga kami juga ada offer untuk rumah tetamu. Kadang-kadang yang mana datang jauh untuk melawat menjarah anak dan boleh juga menyewa di rumah tetamu kami. Okey. Okay, boleh nampak perubahan? Okey. Baik. Okey. Doktor, sebelum tu doktor, saya selit sikit. Saya selit sikit. Bermakna JMI ni, kawasan kampus JMI ini dalam satu kampus yang di mana pelajar-pelajar tu hanya di dalam satu kampus ataupun ada kawasan-kawasan lain di luar kata Bangi ke? Ada tak? Ataupun mereka memang difokuskan pada satu kampus saja? Baik, JMI memang ada satu kampus saja tuan buat masa ni. Cuma in the future kami akan wujudkan juga satellite campus. Tapi satellite campus ni dia akan berkhususkan kepada industri di dalam industrial park. Buat masa ni kami dah ada jemputan lah pelawaan daripada negeri Melaka, negeri Perak dan juga negeri Sembilan untuk menempatkan satellite campus di kawasan perindustrian mereka. Tapi khusus untuk program diploma dan juga program full time
degree insya-Allah kita akan laksanakan September nanti, semua akan berkhusus pada JMI campus di Bangi. I see. So bermakna kalau saya boleh rumuskan di sini, pelajar-pelajar JMI ni tak perlu ada kenderaan sendirilah, maknanya boleh jalan kaki. Untuk kalau dari hostel ke kelas dan sebagainya, ataupun untuk beriadah ke, dah macam dalam satu kawasan yang tertutup lah. Betul? Betul. So kalau tengok kampus kami 75 ekar ni cuma dipisahkan oleh satu jalan besar ni je tuan. Menarik. So daripada blok yang paling kanan sekali ke blok yang paling tinggi 100 meter saja. So memang student perlu ada. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, itulah. Jadi tidak perlulah anak-anak tu nak kena ada lesen ataupun kita nak kena top up extra untuk Grab, Pasyengo dan sebagainya untuk bayar e-hailing. Kan? Jadi tak perlu ada lesen lah untuk anak-anak yang nak masuk JMI ni. Maknanya boleh jalan kaki. Betul. Okey, good. Betul. Okey, terima kasih doktor. Baik. Okey, saya teruskan ya. Okey. Buat pengetahuan semua, kami telah mendapat kelulusan lah. Because kami dah minta permohonan daripada Disember 2023 yang mana kami dah submit full application kepada KPT untuk JMI di naik taraf kepada College University. Alhamdulillah dalam Oktober 2024 JMI telah menerima kelulusan itu. So insya-Allah by September ni kami akan offer program degree yang pertama September atau Oktober nanti. Ya. So JMI juga di kita ni unik sikit kalau compare pada universiti lain yang mana sebab tu kami namakan JMI UCAS, JMI University College of Applied Science, yang mana kami embed Applied Sciences University di Jerman. Macam mana pelaksanaannya akan dilaksanakan di JMI sendiri, yang mana dia akan lebih kepada hands-on program rather than theoretical. Ya. Okay. Berkisah pasal industry collaborations pula antara JMI. Ya. Memang kalau tengok pada dari segi komposisi board of directors kami terdiri daripada Malaysian German Chamber of Commerce. Yang tu sahaja kita ada lebih kurang dalam 800 company, German based company yang berada di Malaysia. Dan juga board of directors kami daripada Federation Manufacturing Malaysia yang ada lebih kurang 4,000 companies yang ada di Malaysia. So kami punya collaboration bersama industri sangat strong dan tengok pada example untuk 2024 for example, pada 27 dan 29 September kita ada sign lebih kurang dengan 6 company ya yang melibatkan Tapio Management ni adalah unik sikit. Tapio Management ni adalah kita nak buat kita bekerjasama dengan tripartite yang mana kita nak buat pembangunan AR, augmented reality dan juga virtual reality. Kalau kita beli kereta-kereta sebelum ni kan manual semua dalam booklet hard copy. So kita nak digitalize kan. So digitalize kan kita akan menggunakan AR dan also VR dan juga kita embed together dengan artificial intelligence. So tema untuk 2026 adalah berkisarkan kepada turis kepada camper van ya. So yang ni kita mengambil peluang ni untuk kita develop kita punya macam AI itu adalah berkenaan dengan camping site. So the availability of the camping site. So nanti kita boleh from the data yang kita terima kita boleh tahu camping site mana yang selalunya dilawati oleh pengunjung, yang mana lagi available, yang mana lagi yang kita kata yang kurang yang kita boleh pergi untuk camping site yang tak sibuk lah ya. And then juga kita ada kepada industry collaboration pada Bufori Moto yang melibatkan pada STEM education, Group Dynamic yang melibatkan kepada apprenticeship program
untuk ke Jerman, ya. So yang ni kita basically kita buat untuk Ausbildung program lah, ya. Ausbildung program ni apprenticeship program yang mana kita akan hantar pelajar-pelajar ni untuk membuat apprenticeship apprentice di Jerman, di syarikat Jerman, ya. Dan Prima Merdu kita bekerjasama dengan pihak Mazda sendiri. Pihak Mazda pun dah ada bagi kita sumbangan kereta CX-7 kepada JMI untuk kami guna pakai sebagai pembelajaran, ya. Dan Keysight Technologies merupakan US company yang mana kita joint venture untuk develop environment of cyber security. So kita ada lebih daripada 100 environment. Environment ni kita kata bila kita nak buat hacking, dia khusus kepada cyber security teknologi. So kita akan ajar students ni untuk hack, tapi ethical hackers yang muslim dan muslimah. Dia tak boleh, kita kata boleh hackers tu dia ada macam second thought pula kan. Macam diorang ni akan jadi penjenayah, tak. So basically memang bila you nak be trained to defend you punya server ke, you punya database ke, you punya system ke, you need to learn how to hack first. So Keysight ni provide the environment yang basically untuk hackers ni belajar untuk hack dan juga defend. Okay. Ethical hackers ni. Bersekali dengan Run Cloud juga. So Run Cloud whatever yang database kita untuk yang cloud, so kita akan store dekat di Run Cloud juga, ya. Okay. So this is the collaboration juga dengan industri yang mana kami appoint 15 syarikat sama ada di MNC dan juga syarikat-syarikat Jerman to be part as our industry advisory council. So these are all the CEOs among the MNC dan juga German company. So diorang ni adalah kita kata the decision maker. The decision maker, so basically whatever yang ada gap between academic dan juga industri. So this is the platform yang mana the industry boleh bagi input kepada kami untuk kami bangunkan kurikulum yang baru ataupun kami improvise kurikulum yang sedia ada. So basically what are the teknologi yang currently dalam industri. So melalui platform ni lah panel-panel pada industri akan memberi input kepada kami untuk kami bangunkan. So berkenaan dengan projek di JMI, ya, final project. Approach kami di JMI, kami fokus kepada Pro 3BL. Pro 3BL ni maksudnya Pro 3 Based Learning. Dia berkisarkan pada first semester, pelajar akan didedahkan untuk menyelesaikan masalah. Biasalah kalau engineer, you punya hari-hari kehidupan harian adalah menyelesaikan masalah yang berada di dalam industri. So daripada first year, kita didedahkan pada problem based learning. Pada second year, daripada problem-problem yang banyak tu, dia akan dimasukkan ke dalam projek ataupun projek tu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam industri. Dan bila final year project pula, dia kena dapatkan production seperti yang kita tunjukkan dalam video tadi. So maksudnya pelajar-pelajar ni akan buat projek seperti yang di dalam industri. In this case, saya tunjukkan projek automation mechatronics di JMI. Ya. So pelajar-pelajar akan daripada semester 4 dia akan buat proposal. Proposal tu merangkumi dengan paperwork yang perlu disubmit kepada tenaga pengajar dan juga whatever cost yang akan incurred untuk diorang buat projek tu, what are the innovations ataupun improvement yang dia buat based on the current system ataupun current practice dan macam mana dia improvise projek dia based on the current practice tu sendiri. So just bayangkan, this is the experience yang pelajar-pelajar akan lalui. Kalau tengok dari segi cost, kalau siapa yang involved dalam engineering, cost untuk develop satu projek ni akan melebihi daripada RM20,000. So semua
cost akan ditanggung oleh JMI sendiri. So dia dah embed dalam cost fee, yuran pengajian. So pelajar tak perlu dah nak buat apa, nak kena tambah duit ataupun parents perlu tambah duit untuk pelajar-pelajar ni buat final project ni. So just imagine semua yang berada di sini ni adalah all the industrial equipment yang kita kata equipment yang berada dalam industri. So dia orang akan pelajari ni, kalau kita kata dalam satu kelas dia ada lebih kurang dalam 5 jam. 1 jam dia akan belajar teori, 4 jam dia akan buat practical. Yeah? And then our practice is 2-to-1 ataupun 1-to-1. Maksudnya 2 orang dalam satu equipment atau seorang-seorang satu equipment. Sebab di GMI kami adalah competency building. Kami develop competency students tu sendiri. Apa requirement daripada industri, dan kami setkan what are the procedures ataupun what are the steps to develop all the skills needed by the industry yang tu students yang perlu buat setiap hari. So dia akan jadi, dia bukan jadi macam apa kita kata, dia buat-buat, dia akan jadi dia punya natural skills. Jadi budaya dia nanti bila dia buat kerja nanti. Ya. So itu saja Tuan Fazri daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Farid. Satu pendedahan, kata apa, satu exposure untuk kita sebagai waris nak tahu apa sebenarnya macam mana kata apa penyampaian pengajaran di GMI ni lah. Cuma saya nak memahami sedikit doktor bila doktor kata pengajaran ini adalah berasaskan kepada IR 4.0, apa sebenarnya IR 4.0 ini dan bagaimana ianya menjadi satu, macam mana dia relevan kepada keadaan masa sekarang ini dan bagaimana ia boleh relevan untuk di masa akan datang, terutama dengan polisi-polisi kerajaan pada waktu ini. Okey, baik. Industrial 4.0 ni seperti yang diwawarkan oleh kita punya Perdana Menteri, yang kita kata Industrial 4.0 ada lebih kurang dalam 13 pilar kan, yang meliputi untuk digitalization of the technology. So selama ni kalau kita tengok kepada teknologi industri 3.0 tu adalah berkenaan dengan all the manufacturing, it's localized dalam satu sistem yang kita kata remote, bukan remote lagi, tapi industrial 4.0 ni will become a remote ataupun digitalized. That's why kita punya artificial intelligence, whatever data-data yang kita ada, kan, data-data yang kita ada tu kita akan analyze, dan from the raw data tu tadi, macam mana kita jadi meaningful data, macam mana data-data tu boleh menolong kembali untuk improvise kita punya sistem yang currently, for example. Ataupun kita guna untuk satu lagi elemen dalam Industrial 4.0 adalah berkenaan dengan augmented reality. Ya, augmented reality tu dia akan membantu sama ada pelajar sendiri untuk membuat the scenario ataupun the scene of the environment tu sendiri. Dan from there kita ada, for example macam kita nak buat untuk maintenance, kita ada step by step yang dia perlu buat. So the augmented reality tu menolong mereka untuk memahami. This is the first step, visualize, kan. So dia akan tengok first step, second step, third step. So dia akan ada tick, tick, tick. So itu membantu secara tak langsung kepada ni. And then cyber security, for example, bila kita dah all connected masing-masing sekarang ni dengan telefonnya lah, dengan kita punya laptop lah, it's all connected with kita punya wifi. So how we want to protect kita punya data dalam kita punya sistem, and then from the database itself, kami ada satu kita kata experience lah. Luckily di GMI ni memang rata-ratanya setiap hari akan ada visitor. Satu kebetulan ada hari ini satu company ni kena hack malam tu sebelum dia datang visit kami. So keseluruh sistem memang cut off. Diorang tak boleh access pada diorang punya building. Kebetulan hari tu nak bayar gaji pula, gaji kena bayar manually. So those things it's happen nowadays. Dia bukan kita kata kalau kita movie tu jadi macam dalam movie. It's happen. Ransomware ada banyak dah. Kan? So
all these things melibatkan kepada Industri 4.0. Ada banyak lagi elemen-elemen Industri 4.0 yang kita boleh ketengahkan. Dan kami memang seperti yang saya maklumkan, kami dah kata equip dengan untuk Industri 4.0 ready lah basically GMI ni. Semua dari segi kami punya subjek telah di-embedkan with all the elemen-elemen dalam Industri 4.0. Okey. Okey, jadi bermakna kalau tengok pembelajaran di JMI ini dia lebih kepada practicality dan kita nampak mesin-mesin atau equipment yang digunakan di JMI ini adalah equipment yang kata memang yang canggih lah ya, lebih kurang memang setaraf dengan apa yang ada di industri hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian. Jadi kita dapat satu gambaran sebenarnya JMI ini dia lebih kepada pembelajaran secara praktikal. Dia bukan sekadar teori tapi bermakna pelajar-pelajar tu ada peluang untuk lihat sendiri bagaimana proses pembelajaran itu dapat di-apply-kan untuk kegunaan di dalam bidang kerjaya masing-masing lah. Jadi insyaAllah terima kasih banyak Dr. Farid. Jadi mungkin kita boleh dengar juga bagaimana sebenarnya program ini anak-anak kita akan mengalami proses pembelajaran yang dikatakan praktikal ini, yang dikatakan IR 4.0 ini, bagaimana mereka melalui proses tu dan apa subjek-subjek dia, apa syarat-syarat kemasukannya. Dan sebenarnya yang paling besar sebenarnya, yang paling penting sebenarnya pada waris-waris ini ialah berapa kosnya kan. Itu sebenarnya nak tahu. Sebab biasalah doktor, kita waris-waris ni kadang-kadang kita nak tengok berapa keupayaan kita kan. Macam mana keupayaan kita. Memang kita nak anak kita dapat yang terbaik. Tapi at the end of the day, kita pun nak pastikan ianya sustainable. Kan? Maknanya perbelanjaan tu kita mampu. Jadi insyaAllah mungkin kita dengar perkongsian seterusnya daripada TS Tuan Farul Rizal daripada Timbalan Ketua Pengarah Akademi dan Operasi, mungkin untuk berkongsi bagaimana sebenarnya pelajar-pelajar yang akan masuk JMI ini akan menghadapi pelajaran dalam JMI ini supaya mereka lebih relevan di masa akan datang. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Muafakat di atas jemputan dan juga kepada puan pengacara kita, Cik Fadri yang handsome pada malam ini. Saya Farul Rizal, selaku Timbalan Pengarah Urusan yang menjaga masa ini akademik dan operasi di JMI. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih setia, yang masih lagi bersama kami pada malam ini bagi mendengar perkongsian berkenaan serba sedikit tentang JMI Malaysia Institute dan juga program-program yang dijalankan. Jadi izinkan saya share saya punya skrin ya. Okey. Alright. Okey, saya ingin sambung sedikit penjelasan sedikit informasi yang ingin kita kongsikan pada malam ini menyambung kepada usaha daripada sahabat saya TS Dr. Muhammad Farid sebentar tadi. Dr. Farid ada mention ada juga bercerita tentang bagaimana perjalanan program perjalanan sesebuah perjalanan akademik program di JMI ini yang menjurus ke arah practical learning ataupun hands-on learning 70% pembelajaran secara praktikal dan hanya 30% daripada jumlah pembelajaran itu dijalankan secara theoretical learning. Antara program-program yang kita tawarkan di JMI pada masa ini, dia bermula daripada program foundation yang berkonsep asasi, pengajian asasi bagi penyediaan pelajar untuk menyambung pengajian di Universiti Teknologi Petronas yang berada di Ronoh, Perak. Yang sebuah program yang dipanggil JMI UTP Foundation Program, GUFP. Kami juga ada jalankan program let me
akan laser pointer GMI UTP Foundation Program seperti yang boleh dilihat, dan another foundation program yang GMI juga jalankan adalah program yang berkonsepkan A level, advanced level in collaboration with Cambridge University. Ya, program A level ini adalah program persediaan pelajar untuk dihantar ke luar negara, terutamanya ke negara Jerman. Okay, selain daripada program foundation dan pre-university, program perdana GMI adalah merupakan program diploma bertaraf diploma engineering technology yang terbahagi kepada beberapa jabatan yang ada di GMI pada masa ini adalah Mechanical Engineering Department, Electrical Engineering Department, Computer and Information Department. Antara program yang tersenarai di bawah department ataupun jabatan-jabatan tersebut adalah terbahagi kepada jenis-jenis pengakreditasian program tersebut. Kalau kita lihat, ada program yang berwarna kelabu, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru ini. Pembahagian ini adalah berdasarkan klasifikasi akreditasi program tersebut. Ya. Jadi badan utama yang menjalankan proses ataupun sistem pengakreditasian terhadap program-program ini adalah Malaysia Qualification Agency (MQA) yang juga dibantu oleh dua professional body, iaitu Board of Engineers Malaysia dan juga Malaysian Board of Technologies. Alright, jadi antara program-program yang dan rest assured sebab semua program-program yang ada di GMI ini mempunyai akreditasinya tersendiri. Jadi tak ada program GMI yang tak ada akreditasi. Jadi di situ para pelajar, ibu bapa boleh yakin yang perlu risau, khawatir kalau kata masuk ke GMI, enroll to certain program yang tidak mempunyai akreditasi, maka tidak diiktiraf akan pengajian tersebut. Jadi semua program di GMI ini semua memang diiktiraf. Jadi untuk program-program di bawah Jabatan Mechanical Engineering Department, kalau kita lihat kebanyakannya adalah di bawah menjurus ke arah Engineering Technology. Ya, Diploma Tool and Die Technology, Mold Technology, Product Design and Manufacturing, Sheet Metal Fabrication and Product Development. Kita juga ada program yang menjurus ke arah design seperti Industrial Design, Machine Tool Maintenance, Industrial Quality Management. Kita ada juga CNC Precision dan juga Manufacturing System. Jadi kesemua ini adalah program-program yang diletakkan di bawah Jabatan Mechanical Engineering, ya, kejuruteraan mechanical. Di bawah kejuruteraan elektrik pula, kita juga ada program seperti Sustainable Energy and Power Distribution, Industrial Plant Maintenance, Industrial Communication System, Autotronics Engineering Technology, Mechatronics, Process Instrumentation and Control, dan juga Electronics and Information Technology. Alright, di bawah dan selain daripada program-program di bawah kejuruteraan electrical, mechanical, ramai juga yang masih lagi tidak tahu bahawa di GMI juga kita ada program-program yang menjurus ke arah IT. Ya, seperti Diploma in Creative Multimedia, Diploma in Software Engineering, dan yang antara program yang paling mendapat sambutan buat masa ini, bukan sahaja di GMI tapi juga di institusi-institusi yang lain, adalah diploma program yang menjurus ke arah cyber security. Jadi banyak tadi yang kalau diterangkan oleh Dr. Farid earlier dalam dia punya dalam apa yang cuba disampaikan berkenaan dengan serangan cyber, ransomware attack, apa semua tu, dan sedikit juga penerangan berkenaan dengan senario ataupun environment yang disediakan oleh sebuah syarikat yang terkemuka di dunia, iaitu Keysight Technologies, yang menyediakan environment ataupun senario dalam penyediaan sistem pembelajaran yang berkonsepkan macam seperti gamification ataupun yang kita panggil cyber battlefield center, kan. Jadi antara facilities ataupun prasarana yang kita sediakan bagi penyediaan program tersebut adalah sebuah makmal yang kita sediakan tapak kepada pelajar-pelajar untuk mereka jalankan proses dan defense secara live,
Okey, itu berkenaan dengan program-program yang ada di GMI. Dan dari segi klasifikasi GMI ini, kalau kita lihat, GMI ini adalah penyediaan platform penyediaan program-program yang berkonsepkan A-level ataupun foundation, diploma, dan juga insya-Allah by end of this year, in September ataupun Oktober, GMI akan menawarkan bachelor degree program bersama dengan kolaborasi universiti tempatan. Dan sejurus ataupun setelah pelajar ataupun graduan tamat pembelajaran di dalam level tersebut, layak untuk menyambung pengajian mereka sekiranya mereka decide ataupun membuat keputusan untuk menyambung pengajian kepada peringkat yang lebih tinggi, iaitu kepada level masters dan juga PhD. Right? Jadi yang dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan pada ketika ini adalah affiliation ataupun kerjasama-kerjasama yang dijalankan oleh GMI sendiri. Kalau dari segi academic pathway bersama dengan universiti-universiti luar negara dan juga tempatan, of course, seperti universiti-universiti di Germany, universiti-universiti di United Kingdom dan juga universiti-universiti di Australia. Bagi penyediaan pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan kepada pelajar sekiranya pelajar membuat keputusan untuk menceburi bidang pekerjaan sejurus setelah tamat pengajian diploma di GMI. Kita juga mempunyai beberapa kolaborasi dan juga affiliation dengan beberapa syarikat di seluruh negeri yang menyediakan bukan sahaja placement untuk internship ataupun latihan praktikal, tetapi juga untuk mereka sambung bekerja di syarikat-syarikat tersebut. Dalam pada penyediaan untuk pengetahuan, GMI kita mempunyai lebih daripada 100 makmal yang fully equipped dalam penyediaan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar. Dan di antara banyak-banyak makmal-makmal tersebut, ada di kalangan makmal tersebut 21 yang telah kita naik tarafkan, yang telah kita angkatkan sebagai sebuah Advanced Technology Center. Jadi kalau kita lihat antara Advanced Technology Center yang ada di GMI adalah seperti yang pertama ini, GMI Autotronics ataupun New Energy Vehicle Technology Lab. Kalau kita lihat Tesla Model 3 ini adalah di antara kenderaan yang terkini yang diterima oleh GMI, alongside a fleet of cars, alongside kereta-kereta yang memang kenderaan-kenderaan yang memang dah sedia ada di GMI seperti BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai dan BMW dan sebagainya. Dan Advanced Technology Center yang kedua adalah merupakan GMI Mechatronic System yang antara kerjasama GMI bersama dengan Siemens dalam menyediakan environment pembelajaran dan pengajaran yang mengkhususkan kepada Programmable Logic Controller ataupun lebih dikenali sebagai PLC di luar. Dan untuk makmal tersebut kita mampu menjalankan latihan daripada peringkat basic sehingga kepada peringkat advance. Makmal yang ketiga ataupun Advanced Technology Center yang ketiga adalah GMI DMG Mori yang merupakan makmal pengkhususan kepada CNC Precision Technology. Selain daripada DMG Mori, kalau kita lihat makmal nombor 5 juga adalah makmal CNC Precision Technology Center yang tapi untuk yang nombor 5 ini pakai model yang berlainan, jenama yang berlainan oleh Spinner Technology. Seterusnya adalah makmal yang keempat antara kerjasama GMI dan ZEISS untuk penyediaan makmal Industrial Metrology. Ini lebih kepada teknologi kejituan. Untuk makmal yang seterusnya, kita skip nombor 5 tadi dah diterangkan kepada makmal yang ke-6, iaitu penjurus ke arah
penyediaan makmal bagi program kreatif multimedia di GMI. Jadi antara fasiliti ataupun teknologi-teknologi yang ada adalah menjurus ke arah uh, penyediaan makmal bagi pembangunan program-program 2D dan 3D animasi, audio dan video recording, editing lab dan juga rendering farm. Seterusnya adalah untuk yang ketujuh, kita ada makmal ataupun Advanced Ready Center GMI Emerson Process Management yang menjurus ke arah DCS system ataupun Distributed Control System mengguna pakai teknologi Delta V. Dan yang seterusnya adalah makmal on injection molding, hydraulics, GMI hydraulics yang kita menjalinkan kerjasama dengan Rexroth, juga merupakan sebuah company oleh Bosch on hydraulic technology, on instrument calibration bersama dengan Anderson Hauser, KUKA untuk industrial robotics. Sekarang ni kita dah tak banyak pakai yang industrial robot, lebih kepada cobot ataupun yang dipanggil collaborative robot technology. Ya, kita ada juga makmal Cisco untuk networking. Yang ini tadi tu yang ke-13 ini yang dimaksudkan oleh saya dan juga sahabat saya Dr. Farid on cyber security system by Keysight. Dan untuk LVD adalah sheet metal processing, Omron and Siemens on advanced sensor technology, Festo on pneumatics technology, dan untuk Festo, makmal Festo ini, kita GMI juga merupakan sebuah Festo Certified Center yang mana kita layak untuk memberi pengiktirafan dan persijilan kepada para pelajar GMI dan juga peserta-peserta kursus yang mengambil kursus di GMI. Bagi yang seterusnya adalah IoT Test Centrum ataupun software testing untuk program Diploma in Software Engineering, SWE kita, and then Artificial Intelligence and IoT for by Keysight and NVIDIA, Lucas Null on Renewable Energy, Bosch Rexroth on Smart Manufacturing dan juga Editing Centrum. Ini kita punya 3D printing farm yang ada dekat GMI. Tuan Farul. Ya, saya. Minta maaf ya, saya berhenti sekejap di sini. Saya nak tanya sikit ya berkenaan dengan a little bit of detail. Sebenarnya pendedahan berkenaan dengan teknologi makmal berteknologi advance ini sangat-sangat menarik, Tuan Farul dan Ya, saya. bila kita tengok kolaborasi dengan GMI ini bersama dengan syarikat-syarikat gergasi, bukan syarikat tempatan tapi juga syarikat orang kata apa, MNC, multinational corporation macam Tesla, Rexroth, Bosch, Siemens dan Zeiss dan sebagainya. Jadi tadi doktor ada berkata, okey, daripada kolaborasi ini, adakah peluang-peluang di mana pelajar-pelajar GMI ini akan mendapat peluang untuk, contohlah kalau internship sahaja ke di syarikat-syarikat ini ataupun peluang untuk bekerja ke, macam mana tu doktor? Apakah ada dekat rekod-rekod yang sebelum ni mengatakan berdasarkan kepada pengalaman tuan berapa ramai yang anak-anak pelajar GMI yang dah masuk ke bidang-bidang ini? Sebab saya tengok tuan bila mereka didedah dengan mesin-mesin, equipment seperti ini, jadi mereka tidak akan kekok. Kan? Mereka tidak akan kekok bila masuk ke dunia kerjaya nanti. Ya, betul. Itu memang amat cepat sekali ya Tuan Fazli. Because untuk pelajar-pelajar GMI ini, mereka kebanyakannya sebelum tamat pengajian, pelajar-pelajar ini telah pun diambil bekerja oleh syarikat-syarikat, bukan sahaja syarikat-syarikat gergasi tetapi syarikat-syarikat yang German based company yang ada di Malaysia. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia mempunyai lebih daripada 750 syarikat yang berdaftar dari negara Jerman. Ini data yang kita terima daripada one of our board of director, Malaysian German Chamber of Commerce and Industry, MGCC. Kan, jadi company-company seperti Siemens, DMG Mori dan
spinner memang apa nama meminta kalau untuk pengetahuan ya sedikit apa nama maklumat. Dahulunya JMI kita menghantar pelajar-pelajar untuk membuat internship pada semester 5 sewaktu sebelum tamat pengajian, dan apabila telah tamat internship mereka kena kembali semula ke JMI dan menyiapkan projek tahun akhir mereka. Tetapi di atas permintaan syarikat-syarikat yang ingin mengambil pelajar-pelajar JMI sejurus setelah tamat internship tadi itu, kita telah mengalihkan apa nama internship daripada semester 5 ke semester 6, iaitu pada semester akhir pengajian. Jadi pelajar-pelajar ini setelah tamat apa nama inflan ataupun internship mereka tadi itu, mereka terus bekerja di company tersebut. Itu memang bagi Menarik, yang itu memang permintaan hmm, daripada company itu sendiri. Yang itu. menarik, menarik. Yelah, sebab apa dalam dunia kerjaya sekarang dia agak mencabar sikit, Tuan Farul Ya Jadi betul. bila ada peluang macam ni, peluang yang mana pelajar tu satu didedahkan, kedua peluang untuk bekerja. Tak kira lah secara on permanent basis ataupun temporary ataupun kontrak, tak doesn't matter. Cuma bila kita nampak ada peluang tu yang penting. Kan Mm-mm. anak-anak ni dah didedahkan satu peluang tu satu. Cuma saya nak tanya satu lagi doktor. Bila kata Ya. doktor kata kolaborasi, okey. Kolaborasi program diploma, program pensijilan ataupun diploma tu dengan universiti-universiti di Jerman, adakah pelajar-pelajar ni wajib untuk bercakap ataupun menggunakan bahasa Jerman? Nah, itu Tu nak tahu juga soalan tu nak kena soalan menarik tu. Memang untuk setiap pelajar-pelajar JMI mereka akan belajar bahasa Jerman kerana ada subjek yang mereka perlu ambil di semester pertama dan semester kedua on German Language 1 and 2. Dan jadi dari segi basic bahasa tu, asas bahasa itu telah ada pada para pelajar JMI. Cuma mungkin kalau mereka berminat untuk mendalami, mereka perlulah mengambil kelas-kelas yang seterusnya lah, kan, yang mana tidak diwajibkan kepada pelajar-pelajar, hanya untuk language 1 and 2 pada semester pertama dan kedua sahaja. Tetapi kita juga ada seperti awal tadi sewaktu pembentangan saya ada maklumkan antara program persediaan yang kita jalankan adalah persediaan pelajar A-level ke negara Jerman. Jadi pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan GMI yang memang tamat pengajian daripada Jerman yang mana pulang semula ke Malaysia, mereka ini memang sangat sangat digemari ataupun apa nama menjadi rebutan syarikat-syarikat Jerman yang ada di Malaysia, kerana bahasa itu merupakan, walaupun tidaklah satu perkara yang wajib, tetapi satu lonjakan kepada mereka untuk untuk lebih terampil di dalam syarikat tersebut. menarik ni. Jadi Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita kita uh, sabar sebab selepas ini mungkin kita boleh dengar juga macam mana peluang anak-anak kita boleh lanjutkan pelajaran ke ataupun ya. dapatkan peluang-peluang peluang-peluang untuk lanjutkan pelajaran, peluang-peluang untuk bekerja, peluang-peluang untuk masuk ke universiti, untuk lanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang telah ditentukan ni. Dan insya-Allah Saya Doktor, tuan ya betul, ada sedikit lagi sahaja lagi yang saya sampaikan berkenaan dengan apa nama minimum entry requirement ataupun syarat kemasukan program-program di GMI ini. Dia adalah sangat minimum kalau saya ingin maklumkan, iaitu para pemohon ataupun adik-adik kita di luar yang mana baru sahaja selesai mendapat keputusan SPM, kan, syarat kemasukan ke GMI ini adalah hanya perlu lulus SPM bersama dengan 3 kredit. Maknanya SPM tadi itu perlu lulus dan ada 3 kredit, dan kredit dan antara subjek-subjek yang perlu di dikumpulkan ataupun dimasukkan sekali dalam apa nama 3 kredit, syarat 3 kredit tadi itu adalah satu subjek yang berkaitan dengan mathematics, dan another satu subjek lagi itu on science, technical ataupun vocational subjek yang ada yang diambil. Okey ke Tuan Fazli? Is that clear? Okey, tapi Ya. mungkin nanti kalau boleh Tuan mungkin share ke
Okey. Mungkin saya boleh share dengan audience pada hari ini. Ya, ya. Mungkin syarat kemasukan untuk program diploma dan syarat kemasukan untuk program foundation, program asas ataupun Ya. program Ya. pra-universiti lah. Ya, Eh? ya betul betul. Okey, keyboard warrior kami akan bertindak segera untuk Ah, sharekan maklumat-maklumat tersebut ya nantikan di ruangan komen. okey. Terima kasih. Okey. Dan saya nak buat sedikit promotion. Jadi permohonan untuk kemasukan Julai kami masih lagi dibuka jadi untuk para pelajar, para graduan SPM, lepasan-lepasan SPM di luar yang masih lagi tahu nak ke mana, nak ambil program apa, jadi bolehlah memohon untuk kemasukan program diploma GMI dan boleh menghubungi kami di Linktree ni. Kan kita ada sharekan QR dekat skrin sekarang ni, boleh scan dan boleh dapatkan maklumat-maklumat yang seterusnya di dalam Linktree yang telah kami sharekan. Itu sahaja tuan. Okey, terima kasih Tuan Fahrul. Okey, jadi Alhamdulillah nampak kita dah dapat satu gambaran bagaimana anak-anak pelajar ni akan menghadapi sepanjang tempoh mereka diberi persediaan sama ada program diploma ataupun pra-universiti lah. Dan apa yang mereka belajar sedikit sebanyak lah. Dan insyaAllah dengan Linktree yang telah dikongsi itu kami bolehlah dapat sedikit gambaran dari segi syarat-syarat kemasukan dan sebagainya. Cuma, okey, kita ada masa berbekal lagi setengah jam. Jadi mungkin dalam masa setengah jam ni saya ada beberapa persoalan daripada waris-waris yang telah kita kumpulkan sebelum ini. Mungkin saya akan minta Tuan Farul ataupun Tuan Dr. Farid untuk bagi sedikit lagi, some perincian details. Okey, semua sedia maklum lah Tuan Farul, Dr. Farid. GMI ini merupakan salah satu daripada IPTS, ya. Dia bila perkataan S ni dia ada dollar sign. That's why S ni sebahagian daripada dollar sign. Kan? Jadi bila dollar sign tu doktor Tuan Farul jadi dia timbul satu perasaan kerisauan. Mahal ke tidak GMI ni? Mampu ke tidak GMI ni? Apa peluang-peluang anak-anak kita untuk mendapatkan tajaan ke ataupun pinjaman ke, bantuan ke, sokongan ke. Kalau tak dapat penuh, ada tak sokongan separuh, ada tak. Jadi kami nak tahu ruang-ruang di mana kami nak anak-anak kami mendapatkan peluang untuk belajar tempat-tempat yang canggih-canggih macam ni. Kan? Tempat-tempat yang... Jadi tapi itulah bila kata kos tu agak merisaukan. Jadi mungkin boleh bagi sedikit gambaran dari segi kos, perbandingan dengan universiti-universiti lain, IPTS yang lain, di mana GMI? Mungkin. Gambaran pun cukupi dah sebenarnya. Gambaran tuan Okey, saya mungkin boleh mulakan dahulu dan mungkin sahabat saya Dr. Farid mungkin akan boleh backup saya lah on this matter ya. Memang apabila kita melihat kepada status GMI ini sebagai sebuah IPTS, tapi GMI adalah IPTS yang kita klasifikasikan sebagai IPMA, iaitu Institusi Pengajian MARA. Kan, jadi kita memang sebuah anak syarikat berdaftar yang dikawal selia oleh MARA. Earlier dalam pembentangan oleh sahabat saya Dr. Farid sebentar tadi ada menyentuh tentang kita punya organisation ataupun governance GMI yang dikawal selia oleh kedua-dua negara, iaitu negara Jerman dan juga negara Malaysia. Kan, dan implementer ataupun pengawal untuk bahagian Malaysia ataupun di sebelah Malaysia adalah Majlis Amanah Raya ataupun MARA itu sendiri. Ya. Pelajar-pelajar, jadi walaupun secara frankly saya nyatakan dari segi yuran kursus ataupun yuran pengajian GMI ini adalah berjumlah RM5,553 satu semester dan tempoh pengajian sepanjang 3 tahun itu merangkumi 6 semester yang berjumlah RM33,324. Itu untuk yuran pengajian. Okey.
bagi pelajar-pelajar yang layak, yang ini saya sebelum kita pergi kepada pembiayaan ataupun penajaan daripada peringkat MARA itu sendiri, hasil daripada dapatan ataupun staf-staf kami yang pergi berjumpa dengan Majlis Agama Islam Negeri, yayasan negeri, pusat-pusat zakat, sama ada federal ataupun di negeri. Mereka ini, kesemua agensi-agensi ini menyediakan bantuan kewangan tuan, untuk pengetahuan. Macam pusat zakat negeri ada menyediakan bagi kategori asnaf, pelajar-pelajar berlayak untuk memohon untuk tapi one time, sepanjang tempoh pengajian mereka layak untuk memohon sekali, yang boleh membantu pelajar itu mungkin ketika mereka nak datang mendaftar ke mana-mana institusi pengajian, kan. Jadi bantuan itu disediakan, dan yayasan negeri maupun majlis agama ada menyediakan satu package pembiayaan pengajian, kan. Dan seiring dengan itu juga MARA, GMI yang memang di bawah MARA ini merupakan kategori sebuah institusi pengajian MARA IKMA itu sendiri, bagi mereka-mereka yang layak boleh memohon pinjaman pengajian pendidikan bagi MARA lah. Yang itu, kan. Jadi layak itu adalah tertakluk kepada syarat pembiayaan yang disediakan oleh MARA, yang kita tahu mereka memang setiap tahun ada summary adjustment, kan. Jadi setiap tahun ataupun from time to time kita perlu bertanya lah dan find out dengan MARA apakah syarat-syarat yang terkini bagi menilai kelayakan pemohon tersebut. Dan Dr. Farid, ada apa-apa nak tambah di situ? Baik, terima kasih. Terima kasih. CS Farol. Berkenaan dengan penajaan ni tuan, seperti praktis sebelum-sebelum ni, memang kebanyakannya student kami, I think dalam 80% to 85% adalah tajaan daripada MARA. So praktis sebelum ni, macam CS Farol kami pun tak berani nak cakap untuk tahun ni punya, because dari segi requirement wise tu ataupun availability of the loan, pinjaman boleh ubah tu masih belum lagi dimuktamadkan. Faham. Ya. So kami tak boleh cakap bagi pihak MARA lah. Harap faham itu. So dia akan tengok basically untuk penajaan ni, kita kena tengok kewangan MARA ketika tu macam mana. Because macam kami dulu, kami pun alumni JMI, habis saya JMI, masa kami masuk JMI memang pinjaman boleh ubah lah. And then selepas habis JMI ada kita panggil skim tindakan. Skim tindakan ni maksudnya pelajar diserap masuk dalam institusi pengajian MARA dan dihantar untuk sambung belajar di overseas. So ada juga program YTP yang talent program, ada juga program untuk IESP, IKMA Excellence Scheme Program. So dia akan tengok kepada keadaan kewangan MARA ketika tu. So kita kena tengok pada tahun ini dan juga 3 tahun akan datang. Katakanlah student-student yang akan masuk currently di GMI, dan 3 tahun akan datang macam mana keadaan kewangan MARA ketika tu. Mungkin ada program lain yang akan diperkenalkan. Mungkin ada requirement tertentu yang ditetapkan oleh MARA sendiri. So macam saudara sahabat saya bagi explanation tadi, not only MARA, kami juga dan juga pusat-pusat zakat di seluruh negara. So kami pun dah buat engagement sampai ke Perlis lah, TS Farul saya pergi untuk ziarah pergi sana. So apa yang kita boleh tolong dari segi asnaf dan juga yang berkelayakan untuk dapatkan dana-dana tersebut. Okey, saya faham. Okeylah. Jadi sebenarnya satu perkara yang sangat kata relieving lah bila dengar kata JMI ini merupakan salah satu badan di bawah MARA, satu perasaan lega lah kan, sebab MARA ni tahu saya ni sebenarnya anak MARA. Kalau toreh darah ni memang keluarlah MARA, logo MARA kan. Yang color kuning tu, kalau sama hijau, kita sama.
Sama kita eh. Jadi Mara ni memang tak pernah lah mengecewakan dari segi. InsyaAllah dia akan jaga anak dia. Dia akan jaga apa tu kita insyaAllah. Cuma dan bila saya lihat balik pada yuran tu sendiri, yuran tu sebenarnya dia kata 5,000 lebih, 33,000 untuk satu program diploma. Sebenarnya bukanlah kata tidak mahal, kan? Tetapi agak kompetitif. Reasonable lah, reasonable. Bila nak compare dengan program-program diploma yang lain di luar sana. Dengan universiti-universiti ataupun college-college swasta yang lain. Cuma satu lagi, saya sebelum kita dengar tadi Tuan TS Farul ada bercerita pasal ada yayasan, skim bantuan dan sebagainya. InsyaAllah ini cuma hanya akan ditentukan bila mana pelajar-pelajar tu tengoklah, kena cari sendirilah. Ada kena sendiri. Cuma saya mungkin hari ini kita sangat bernasib baik tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ini kita ada penampilan khas daripada Yayasan Perak, Tuan Effendi. Jadi mungkin Yayasan Perak ni dia ada satu, kita tak pasti apa sebenarnya cerita Yayasan Perak, bagaimana Yayasan Perak boleh membantu memberi sedikit sokongan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada peluang-peluang untuk masuk ke JMI. Mungkin platform seterusnya saya minta Tuan Effendi Ali Norizan daripada Yayasan Perak untuk berkongsi. Kod lah kalau ada peluang, kan. Boleh mengurangkanlah beban kami sebagai waris untuk bawa anak-anak masuk ke JMI. Baik, terima kasih banyak. Okay, baik, terima kasih banyak Tuan Farzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muafakat Mara Malaysia atas jemputan dan yang berusaha TS Dr. Muhammad Farid Daud, Tuan Fahrul Rizan dan tak lain tak bukan moderator kita pada malam ini, Tuan Faizi. Okey, baik, sebelum saya mulakan pepetangan saya pada malam ini, ingin saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Effendi Ali bin Zaid, merupakan eksekutif di bahagian pendidikan Yayasan Perak. Okey, kalau kata Yayasan Perak ni salah satu agensi kerajaan negeri, senang cerita kalau kata landmark bila datang ke Ipoh ni lah, paling dekat pejabat Yayasan Perak ni ada dekat berkaitan dengan Ipoh Padang. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak share slide dulu. Sekejap ya. Buat masa ni dari segi audio semua jelas ke? Baik, sekejap ya. Jelas. Sekejap ya. Baik, alright, okay. So, insyaAllah pada malam ini saya akan bentangkan sedikit program di bawah bahagian pendidikan itu sendiri di Yayasan Perak, di mana program itu dinamakan sebagai program insentif siswa Yayasan Perak, di mana kita tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa anak Perak khususnya yang dapat sambung belajar di peringkat IPT. Jadi kita pecah kepada dua kategori, di mana di dalam negara dan luar negara. Okay, baik. Sebelum tu, Yayasan Perak ni merupakan salah satu agensi peneraju pembangunan modal insan yang unggul dan melalui pemangkasan pendidikan serta pengupayaan sosial ke arah kesejahteraan negeri Perak menjelang 2030. Di mana di Yayasan Perak ini kami pecah kepada dua bahagian, di mana khusus asasnya adalah bahagian pendidikan dan juga pembangunan modal insan. Untuk perniagaan usahawan itu sendiri, dan terakhir sekali adalah dari segi unit latihan dan kompetisi. Okey, alright. Untuk malam ini saja saya akan memfokuskan kaitan dengan program insentif siswa. Okey.
Seperti saya maklumkan tadi, program insentif siswa ini adalah merupakan salah satu program di mana kita beri bantuan secara one off kepada mahasiswa ataupun anak-anak perak yang baru dapat surat tawaran untuk sambung ke pelajaran ke peringkat IPT itu sendirilah. Okey. Sebelum tu ingin saya ambil kesempatan ini, masih tak lambat lagi untuk saya mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak yang baru saja mendapat keputusan dalam result SPM dan sebagainya lah. Okey, so sambung balik kepada kita punya program untuk insentif siswa ni. Okey, untuk insentif siswa ni kita fokus pada tiga kategori utama. Yang pertama adalah untuk dalam negara itu saja sendiri. Kita pecah pada tiga kategori. Yang pertama adalah sijil, dan yang kedua adalah diploma, dan yang ketiga adalah ijazah sarjana ataupun degree lah. Di setiap peringkat ni kita bagi bantuan dengan kadar yang berbeza. Jadi peringkat sijil itu sendiri kita bagi RM300, dan yang kedua adalah diploma sebanyak RM500, dan terakhir sekali di peringkat degree kita bagi RM1,000. Okey, untuk permohonan ini, sekiranya mahasiswa-mahasiswa itu yang baru saja dapat surat tawaran, dia boleh layak memohon untuk bantuan kadar bantuan ini dalam tempoh 4 bulan sebelum dia selepas dia sambung belajar. Makna kata kalau dia dapat surat tawaran tu dalam tahun ini pada bulan Januari 2025 contoh kata. So tarikh akhir yang dia layak memohon adalah pada bulan 5 Mei lah. Sebanyak 4 bulan kita beri dia punya tempoh masa untuk dia memohon ni lah. Dan untuk program ini saja kita fokus kepada macam saya kata tadi, anak perak ataupun anak-anak yang dah memang menetap dalam negeri Perak lebih pada 10 tahun. Okey, dan untuk bantuan ini juga kita fokus kepada pengajian sepenuh masa di semester pertama sahaja. Okay, kalau kata dia dah masuk ke semester kedua ataupun semester ketiga dan sebagainya, di luar kami punya skop lah. Okay, baik. Alright. So yang seterusnya untuk program insentif siswa ni juga kita fokus pada golongan-golongan anak perak yang berpendapatan isi rumah. Maksudnya mak dan ayah pemohon tu sendiri di bawah 7,500 dan ke bawah lah. Okay. Alright, seterusnya. Okay, program ni telah dijalankan pada tahun 2009 sehinggalah sekarang, dan Alhamdulillah pada tahun bermula pada 2009 sehingga Disember 2024 kita telah memberi manfaat kepada pelajar, mahasiswa ataupun mahasiswa sebanyak 176,518 orang. Okay, dengan perbelanjaan lebih kurang 134 juta ringgit. Okay. Seterusnya, okay, adalah ini antara dia punya syarat-syarat untuk program insentif siswa. Okay, yang pertama sekali, seperti saya maklumkan tadi, dia bagi kemasukan pengajian sepenuh masa semester pertama di tahun pertama sahaja yang layak memohon. Dan kedua adalah untuk anak kelahiran negeri Perak, khususnya memang warga negara Malaysia itu sendirilah. Okey, kita pecahkan kepada beberapa faktor ataupun kriteria. Yang pertama sekali, pemohon ataupun ibu ataupun bapa yang melahir dan menetap di negeri Perak. Yang keduanya lah, pemohon atau ibu atau bapa yang lahir di luar negeri Perak tapi telah bermuasatin dalam negeri Perak. So macam mana kita nak dapat pengesahan pengusahaan itu? Kita perlu merujuk ke pejabat penghulu yang terdekat lah dengan alamat berdaftar lah. Yang seterusnya, pemohon ataupun ibu ataupun bapa yang lahir yang telah bermuasatin dalam negeri Perak 10 tahun dan juga 10 tahun tetapi sedang beralamat di luar negeri Perak. Ini pun kita cover juga. Dan terakhir sekali, pemohon ataupun ibu dan bapa lahir dan menetap di luar negeri Perak tetapi pernah bermuasatin di negeri Perak. Ini pun kita cover juga. Okey, untuk permohonan ini kita cover dari untuk bermula pada umur 18 tahun dan ke atas kecuali di peringkat sijil college vocational macam 16 tahun dan sebagainya lah. Okay, seperti saya maklumkan tadi, untuk pendapatan isi rumah kita letakkan limitasi sehingga 7,500 ke bawah sahaja. Alright, okay. Yang seterusnya, kita ada buka permohonan juga untuk insentif siswa yang sampai di luar negara, di mana kita beri bantuan mengikut kadar dua kategori saja, di bahagian diploma dan ijazah sarjana muda ataupun degree lah. Okey, tetapi kita kita pecah pula untuk luar negara ini pada dua kategori, di mana kita ada terdapat kategori A, negara kategori A dan negara kategori B. Untuk diploma bagi kategori A kita bagi RM1,500, manakala untuk degree kita bagi RM3,000. Tapi untuk kategori B
RM2,500, manakala untuk ijazah syahada yang muda kita bagi RM5,000. Okey, untuk program ni kita baru saja melaksanakan bermula pada tahun 2019 sehingga sekarang, dan sampai 2024, Disember 2024, kita telah memberi manfaat kepada 431 orang mahasiswa dengan perbelanjaan sebanyak RM1,910,000. Alright. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya negara mana yang terdapat untuk kategori A dan kategori B. Okay, so ini adalah pecahan mengikut kategori A dan kategori B. So basically untuk kategori A kita fokus pada negara-negara yang berpendapatan rendah lagi lah, dia punya ekonomi dan sebagainya. Dan untuk kategori B untuk dari segi Amerika Syarikat, Arab Saudi dan sebagainya. Okay, so untuk informasi berkaitan dengan negara kategori A dan kategori B ni kita memang akan letak dalam kita punya website saya perhatikan tu sendirilah. Okay, yang seterusnya. Okay, bagi untuk syarat-syarat luar negara, dia sama je lebih kurang dengan permohonan bagi program insentif siswa dalam negara. Cumanya kita akan buat semakan sama ada agensi-agensi untuk LPT-LPT di luar negara ini berdaftar tegak dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA dan NQA lah. Okay, dari segi syarat sama juga dengan insentif dalam negara. Okey, jadi untuk memohon permohonan bagi program insentif siswa ini, kita perlukan beberapa dokumentasi. Yang pertama sekali, borang perlu diisi lengkap. Okey, untuk makluman semua, borang permohonan kita tak buat keluarkan lagi lah secara fizikal, di mana setiap permohonan kita akan tapis melalui permohonan atas talian sahaja. Okay, yang pertama sekali kita perlukan surat tawaran terkini. Yang kedua adalah salinan pengesahan setuju terima, tidak tawaran IPT itu jika ada. Dan yang keempat adalah salinan kad pelajar ibu dan bapa. Yang seterusnya salinan penyata akaun penyata akaun bank pemohon. Dan seterusnya salinan slip bank in yuran pendaftaran sekiranya ada. Dan seterusnya salinan penyata pencen ibu bapa atau pasangan, ataupun kalau kata ibu dan ayah masih lagi berkhidmat, mendapatkan salinan slip gaji dan sebagainya lah. Dan terakhir sekali, macam saya katakan tadi, bagi pemohon ataupun ibu atau bapa yang menetap di luar negeri Perak ataupun telah bermuara di luar negeri Perak, perlu mendapatkan satu surat pengesahan bermusyatin daripada pejabat penghulu dan sebagainya. Sekiranya terdapat macam dari segi kematian ke surat cerai ke peringkat ibu bapa, perlu lampirkan juga. Okay. Untuk makluman penonton juga, ingin saya tekankan setiap documentation yang kita minta itu perlulah mendapat pengesahan daripada penghulu atau pengurutan kampung setempat. Okay. Alright, so ini adalah website Yayasan Perak kami, di mana dekat situ kita nampak dekat program pendidikan, cara nak memohonnya, pergi dekat program pendidikan, terus ke bahagian program insentif siswa di mana dekat situ, ataupun boleh pergi ke website terus bantuanyayasanperak.com/login. Okey, untuk nombor ID dengan password ni lebih mudah kita nak pakai dari segi dia punya nombor kad pengenalan pemohon tu sendirilah. Dekat situ kita akan lampirkan semua dokumentasi yang diperlukan dan juga syarat-syarat yang kita nyatakan tadi. Okey. So, buat masa ini dari segi program insentif siswa, itulah cara permohonannya. Dan berita baik kepada semua penonton, German Malaysian Institute ataupun GMI itu sendiri adalah salah satu IPTS yang tersenarai di mana kita cover memberi bantuan kepada semua mahasiswa yang sama belajar lah. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Encik Faris sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun pertanyaan lanjut lah berkaitan dengan program ini. Okey, terima kasih Tuan Effendi. So jangan lupa ya, www.yayasanperak.gov.my. Jadi alhamdulillah nampak macam ada peluang. Ini mungkin salah satu sahaja bantuan sokongan kewangan yang boleh kita dapat sebagai waris-waris ya. Banyak lagi lembaga zakat, MARA dan sebagainya. Jadi okey, sebenarnya saya ada banyak lagi soalan-soalan yang boleh kita bentangkan, soalan-soalan yang kita dah kumpulkan daripada waris-waris. Tapi sebelum itu, saya ingin menjemput ya, hari ini kita sangat bernasib baik. Pertamanya, hari ini insya-Allah Tuan Pengarah Urusan Tuan Haji Solihin, dalam masa keadaan sibuk Tuan Haji boleh lagi sudi untuk bersama-sama pada malam ini.
Mungkin Tuan Haji, pertamanya saya daripada warga Muafakat Mara Malaysia, ya, dan juga waris-waris MRSM Malaysia dan juga warisan yang hadir hari ini ingin mengucapkan salam takziah pada Tuan Haji Solihin. Sebenarnya dijadualkan Tuan Haji Solihin yang memberi sebagai speaker utama, tapi dikabarkan mendapat perkabaran duka 2 hari lepas, ya, semalam, ya, ayah mertua pulang ke rahmatullah, ya. Kami mengucapkan salam takziah dari kami, ya. InsyaAllah semoga arwah ditempatkan bersama orang yang beriman. Jadi hari ini mungkin Tuan Haji kalau ada sebarang kata-kata hikmah, mungkin 1-2 minit ke untuk diberi, untuk dikongsi bersama-sama dengan waris pada hari ini sebelum saya ajukan soalan-soalan. Tidak, Tuan Haji? Boleh tak, Tuan Haji? Tuan Haji mute tu Tuan Haji. Kena unmute. Tuan Haji? Dalam keadaan mute, Okey. Mungkin kena leave group sekejap, lepas tu masuk balik. Dia jadi refresh tu, insyaAllah. Okey. Jadi saya sebenarnya ada beberapa lagi soalan. Sementara menunggu Haji Solihin masuk. Boleh tak, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Boleh dengar saya, ya? Ya. Boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas ingatan saudara-saudari semua pada potential students yang berminat untuk further study dan mudah-mudahan dapat masuk ke JMI juga. Terlebih dahulu saya nak cuba jawabkan beberapa sedikit soalan yang telah dikemukakan oleh beberapa. Pertama sekali saya nak sentuh tentang perbandingan tentang yuran di GMI berbanding dengan beberapa institusi yang lain. Kita ada buat perbandingan sama ada universiti-universiti yang tersohor dalam Malaysia. Kita tak mahu sebut nama, tapi antara yang kita nampak ialah, kita ambil contoh, kalau kita ambil degree program di GMI, yuran kita ialah kurang lebih 69,000 untuk 4 tahun itu. Tapi universiti tersohor, private universities yang ada di Malaysia ini, mereka mengenakan yuran sebanyak sehingga 38,000. Bermakna itu ialah double daripada apa yang GMI chargekan untuk program engineering kita. Dan kita ada juga buat perbandingan robot yang diorang ada untuk program engineering. Perbandingan itu amat jauh sekali. Di GMI kita memang kita punya program itu memang hands on. Jadi 30% dari waktu kita gunakan untuk pelajaran teori. 70% memang hands on. Memang kita pergi pada machinery tu, robots tu, equipment, we touch, we dismantle, dan we connect it balik semua sekali. Kita utamakan sampai ke 70% daripada waktu pembelajaran itu. Di tempat-tempat lain, yuran dah tinggi tetapi fasiliti tak ada, jadi dia spend lebih banyak waktu dia dengan teori. Jadi bayangkan, di GMI kita dah laburkan, ya, ini melalui kerajaan daripada RMK kita, daripada disalurkan melalui MARA, kita dah labur lebih daripada 1 bilion ringgit Malaysia untuk pastikan semua mesin-mesin kita, robot kita, facilities kita, equipment kita semua tu ialah up to date. Semuanya IR 4.0 kita embedkan dalam kurikulum kita sekali.
students apabila dapat masuk ke dalam GMI, mereka akan dapat facility equipment machineries yang setara, ataupun ada dalam beberapa kategori yang lain tu, kita punya facilities, kita punya machineries tu jauh lebih advance daripada yang ada di kilang-kilang. Jadi apabila mereka melalui proses itu di waktu pembelajaran, bila dia pergi pada internshipnya, dia dah familiar dah dengan machineries tu. Jadi bila dia pergi buat dia punya internship di dalam syarikat-syarikat, terutama syarikat-syarikat Jerman itu, dia tak rasa kekok, dia tak tahu, dia tak rasa macam mana, dia tak, button mana dia nak tekan, mesin mana dia nak guna, macam mana nak buat calibration sekalipun. Semua tu dia dah biasa. So much so, sampai apabila dia grad sahaja, syarikat itu akan ambil dia terus untuk bekerja. Kita pergi Volkswagen Malaysia. MOU. Saya sendiri yang sign MOU tu bersama dengan CEO Volkswagen Malaysia. Internship fee untuk GMI students dia beri RM1,500 setiap bulan. Untuk yang internship saja dia bayar RM1,200 untuk setiap students. Bila bekerja nanti, how much are they going to pay? They are going to pay for you. I'm very certain the amount will definitely be much more favorable berbanding dengan pulang daripada pelajar-pelajar yang daripada institusi lain. Itu antara contoh-contoh kita bagi. Memang kita tak boleh menjanji. GMI memang tak boleh menjanjikan sponsorship. Ya, kita bergantung kepada siapa dia penaja-penaja itu, sama ada MARA ke atau JPA ke, yayasan-yayasan negeri ke, pusat zakat ke, ataupun private institutions. Tetapi sejak kebelakangan ini kita memang buat kempen yang banyak sangat dengan private punya companies, industries. Kita tak mau sebut nama, tapi kita dah buat engagements. Ada beberapa syarikat Jerman sendiri. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia sekarang ini ada 715 syarikat-syarikat Jerman yang beroperasi di Malaysia. Dan kita, GMI ini merupakan sebahagian daripada institusi yang bernaung di bawah NGCC juga, selain daripada di bawah MARA. Jadi affiliations GMI dengan German industries ni memang kuat. Jadi di industri-industri Jerman tu sendiri dah menjanjikan yang mereka juga sedang untuk menawarkan potensi-potensi sponsorship, scholarship. Ya, kita tak boleh sebutkan nama syarikat, kita tak boleh sebutkan berapa jumlah dia, sama ada dia bagi full scholarship atau dia bagi partial scholarship, tetapi ini antara usaha-usaha yang kita sedang lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah dalam jangka waktu beberapa bulan yang akan datang ini, beberapa syarikat ni kemungkinan besar akan membantu untuk menawarkan sponsorship selain daripada kita punya traditional sponsors kita seperti MARA. Yang itu memang sedia ada, insya-Allah, bergantung kepada jumlah yang mereka setuju dan juga berapa kemampuan yang dikitkan. Itu antara soalan dia. Soalan kedua tadi ialah tentang hostel, ya, sama ada students apabila dapat masuk GMI, ada tak dia dapat duduk dekat hostel. Jadi setakat ini di GMI itu jumlah bilik yang kita ada ialah 3,200 kurang lebih, ya, 3,200. Sebaik mungkin, seboleh mungkin kita memang nak semua kita punya students, tak kira lah the first semester punya students ke, first year ke ataupun the final year ke, insyaAllah kita cuba dapatkan. Tetapi apabila jumlah permintaan itu tinggi, jadi kita terpaksa jugalah beri keutamaan kepada mereka yang mula-mula sekali apply. Jadi untuk students apply awal-awal. Apabila dah apply awal-awal, kita akan letakkan nama tu di list yang paling teratas lah. Kalau you apply lewat, dan kita tak boleh janji sama ada dapat atau tidak. Itu biasalah kan, itu yang kita akan usahakan sebaik mungkin. Ya.
Itu antara soalan-soalan yang saya dapat bacakan tadi lah. Cukup dulu setakat itu, saya serahkan semula kepada Tuan Fazli kita. Terima kasih banyak-banyak bagi saya peluang untuk berkata. Terima kasih juga kepada saya punya tim, ya, Dr. Farid dan juga T.S. Farul, dan juga daripada wakil daripada Yayasan Perak untuk membantu untuk memberikan penerangan pada malam ini. Terima kasih. Saya serahkan semula. Tuan Fazli mute tu. Masya Allah, terima kasih. Sorry, saya pula lupa. Okey, sebenarnya kita masa dah tamat, tapi tak apa, kita ambil masa lebih kurang hanya 10 minit saja lagi. Mungkin ini merupakan satu soalan-soalan antara soalan-soalan terakhir lah ya. Jadi, kita dengar tadi sebenarnya ada peluang-peluang penajahan ini insya-Allah dan bergantung kepada ekonomi sedia ada, ekonomi semasa penaja-penaja sedia ada seperti MARA, JPA dan sebagainya lah. Cuma saya nak tanya sikit ya, kalau ikut rekod sebelum ini, pada tahun-tahun sebelum ini, berapa orang pelajar sebenarnya JMI telah berjaya menghantar ke Jerman? Lebih kurang. Supaya kita dapat satu gambaran. Baik, di JMI setiap tahun kita hantar kurang lebih dalam 250 orang students. Itu campur lah. Pelajar-pelajar A-levels tu kurang lebih dalam 100 ke 120 orang. Dan kemudian pelajar-pelajar yang buat diploma punya program antara 100 ke 120 orang. Jadi kurang lebih jumlah dia itu ialah dalam 250. Jadi setiap tahun. Cumulatively, kita dah ada kurang lebih 15,000 students yang graduate daripada JMI. Ya. Sekarang ini apabila JMI dapat kelulusan untuk dinaik taraf jadi the first University College of Applied Science di Malaysia, kita akan tawarkan program degree. Jadi mudah-mudahan peluang untuk students itu, satu ialah sama ada dia buat A-levels di JMI, kemudian daripada A-levels itu dia akan terus pergi ke Germany. Kedua, dia buat diploma punya programs, dan selepas habis diploma programs, sama ada dia sambung terus di dalam JMI untuk buat degree program, ataupun dia boleh pergi terus ke Germany. Ya? Ataupun program ketiga, dia buat full degree punya program kat JMI, dan selepas 4 tahun insyaAllah kita usahakan untuk dia buat masters dan PhD pula di Germany. Ya? Jadi yang penting dia penguasaan bahasa Jerman itu cukup penting. Ya, sekarang ni di JMI selepas 1 tahun kebelakangan ini kita dah buka kita punya Jerman punya language program tu daripada Januari tahun 2024 dah setahun lebih dah kita buat. Untuk pengetahuan semua, yang paling meminati untuk masuk ke dalam JMI untuk belajar bahasa Jerman ni adalah mereka-mereka daripada pelajar-pelajar daripada Vietnam. Setakat ini kita dah ada lebih dari 1,800 German language students yang datang daripada Vietnam. Sama ada dia buat exam sebelum pergi ke pada setengah tu memang belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman, pembelajaran bahasa Jerman di JMI. Kita ada seorang daripada kita punya football prodigy, Malaysia, pelajar Kasih Rania. Dia diberikan peluang untuk pergi buat trial untuk klub bola di Germany, di klub VfL Wolfsburg. Untuk pergi ke trial selama 5 minggu. Diterima oleh VfL Wolfsburg. Cuma dia sebab dia satu dia tak cukup umur. Jadi dia tak pergi, dan keduanya ialah tentang bahasa. Penguasaan bahasa Jerman itu cukup. Jadi dia tak ada, dan dia ambil dia untuk belajar bahasa Jerman JMI. Alhamdulillah sekarang ni dia tengah melalui proses penguasaan itu. Mudah-mudahan sampai hujung tahun ini mungkin dia dapat
level yang diperlukan untuk dia bersedia untuk berbahasa Jerman dengan lebih fasih. Dengan harapan juga selepas itu nanti dia dapat ditawar untuk ke sana. Jadi ini satu testimoni yang cukup baik yang mana belajar bahasa Jerman, dan kalau dia pandai main bola, mudah-mudahan ada syarikat Jerman yang nak ambil dia untuk kelab bola yang nak ambil dia. Selain daripada pandai main bola, dia juga pandai fasih berbahasa Jerman. Mudah-mudahan dia dapat peluang yang jauh lebih banyak lagi daripada situ. Jadi untuk JMI, kita bukakan peluang. You can do your A-levels kat JMI dulu, you can go for your diploma dulu, or you go for your degree, or you go for your German language. Sebab di Jerman, bila ada pengajaran bahasa Jerman itu, banyak opportunity. Kita sekarang juga sedang berusahakan untuk buat Ausbildung punya program, yang mana dalam bahasa Inggeris kita panggil internship lah, kan, internship, tapi Jerman dipanggil Ausbildung program. Ausbildung program ni ialah satu program yang mana kita dapat bantu student-student yang memang minat untuk hands-on punya aktiviti, daripada segi servis industri ke, atau untuk daripada segi engineering punya ke, ataupun daripada segi kepakaran dalam teknologi yang lain. Jadi peluang itu sedang kita usahakan, yang mana kita berkait rapat dengan ramai industri daripada Germany, daripada pelbagai bidang, pelbagai industri, pelbagai keperluan yang mereka nak. Yang penting yang pertama sekali lah belajar bahasa Jerman dulu. Qualification itu berbeza. Ada yang diperlukan dari segi lepasan SPM, ada yang diperlukan daripada lepasan diploma, ada yang diperlukan daripada lepasan degree. Itu sedikit lah kita kempenkan untuk peluang-peluang yang terbuka di JMI. Okey, terima kasih Haji. Sebenarnya saya ada sedikit gangguan-gangguan audio tadi, tapi apa yang saya dapat rumuskan, sebenarnya banyak sebenarnya peluang-peluang untuk anak-anak JMI ini mendapat peluang untuk belajar ke luar negara, ya, di Jerman dan sebagainya lah. Dan sebenarnya kalau ikut kemampuan, dari segi kemampuan keupayaan anak-anak ini, sebenarnya dia akan jadi lebih meluas bila kata penguasaan bahasa Jerman dia lebih baik, dan ada pula skill-skill tambahan. Jadi dia ada peluang pula tambahan, bukan sekadar belajar, tapi tambahan untuk buat internship, tambahan untuk bekerja di sana. Betul aja ya? Betul. Okey. Betul. Okey, alhamdulillah. Betul, satu perkongsian yang baik. Jadi dia dapat membuka mata kami inilah, waris-waris ini. Cuma satu lagi soalan saya yang sekiranya lah tak dapat tajaan, tapi nak juga anak belajar di Jerman. Mungkin ada waris-waris di sini ada sedikit kewangan lebih nak juga anak belajar di Jerman. Dan kami dimaklumkan tuition fee di Jerman ni percuma. Ya. Jadi sebenarnya dari segi kewangan tu agak-agak lah, berdasarkan pengalaman daripada pelajar-pelajar lepas, dalam sebulan itu berapa kos sara hidup untuk anak-anak ini? Kalau ini berdasarkan pengalaman sajalah. Itu soalan cukup kita, sebab dia bergantung kepada tempat, location. Kalau pergi ke bandar besar tu pastinya lebih tinggi kan. Kalau pergi ke bandar yang kecil sikit itu pastinya kurang sikit lah kan. Jadi tapi yang jelas Germany merupakan salah satu daripada negara yang kebanyakan universiti ni ialah percuma. Jadi pocket money dan juga accommodation itu menjadi keperluan lah yang perlu disediakan oleh penjaga ataupun parents kan. Saya kebetulan hari itu pada minggu terakhir bulan puasa tu saya berada di Hamburg dan juga di Hanover. Jadi peluang untuk berjumpa dengan salah seorang daripada kita punya alumni. Kita dulu pada tahun awal 2000 tu dia buat dia punya diploma program dekat JMI, dan kemudian dia pergi ke sana, dan alhamdulillah sekarang ni dia tengah buat dia punya PhD program. Untuk aerospace engineering. Hebat. Anak kita sendiri daripada Kelang. Jadi di sana
pada peringkat awal dia dapat sponsorship mahal untuk buat dia punya degree. Alhamdulillah dia berjaya cemerlang. Bila dia masuk pergi buat dia punya masters tu, dia tak ambil sponsorship dah. Sebab dia dapat bekerja. Jadi bila dia bekerja, dia mencukupi gaji yang dia dapat itu mencukupi untuk bayar dia punya rumah dia punya poket dia, makan semua. Tak ada savings juga lagi. Apatah bila sekarang ni bila dia dah tengah fee yang dia dapat pun gaji yang dia dapat tu lebih tinggi lagi lah. Jadi sebagai permulaan dia yang saya difahamkan, tapi ini you cannot take it absolute. Ya, betul. Sebab dia amount ini bergantung pada location Berbeza. dan juga jangka waktu. Permulaan dia untuk peringkat awal tu, persediaan untuk parents yang mampu sikit, dia diperlukan buat cagaran kurang lebih dalam RM50,000 Malaysia. Having that 50,000 ringgit Malaysia itu is as a starting point untuk membantu, untuk membolehkan dia, enabling the student to be able to be accepted into a university for dia punya lodgement, dia punya accommodation dan juga pocket money. That is starting point. There's a unique situation dekat Germany mana dapat bekerja. So you study, you to survive, you have to make sure that you be able to Allah terputus kita dah pula. kehilangan Betul. Tuan Haji Solihin. Jadi tapi kalau saya boleh sambung. bantulah Tuan Haji, boleh sambung. Jadi apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji itu amat benar sekali. Kurang lebih dalam RM50,000 ataupun sejumlah 11,900 euro ataupun 990 euro sebulan. Kan dia konsep yang unik itu adalah kita ibu bapa perlu menyediakan satu account, block account, bagi block account bagi membuktikan kepada kerajaan Jerman yang pelajar kita ataupun anak kita di sana itu nanti mempunyai biaya yang cukup untuk meneruskan kehidupan. Itu. Tapi seperti yang diterangkan oleh Tuan Haji sebentar tadi, untuk tahun pertama sekiranya pelajar itu mendapat pekerjaan ataupun boleh continue living, dia boleh prove ataupun mendapat pendapatan dalam 990 ataupun 1,000 lah, 1,000 euro per month tu, maka dia tidak perlu menyediakan block account tersebut. I see. Jadi dia sebabnya ini hanya satu requirement untuk menyatakan kepada kerajaan Jerman bahawa kita mampu untuk meneruskan kehidupan. Tuan Haji dah masuk semula dah tu. Alhamdulillah. Yes, I'm back. So sorry, technical problem sikit, tak tahu apa jadi. Terpotong pula sekejap tadi. But I heard you, T.S. Farul. Thank you for covering for me. Yes. So betul apa yang Cik Farul cakap tu tadi. I guess I have, that is good enough already lah. Nak bagi explanation sikit pada students kan. But do not miss this opportunity seriously. The facilities that we have invested in is more than RM1 billion. Machinery semua tu bukan murah. We mentioned earlier about Keysight, where students are being taught bagaimana untuk belajar tentang ethical hacking, macam mana nak attack, macam mana nak launch cyber attack, dan kemudian nak counter attack balik. Those are among the things that we learn. We taught the students. Now budak-budak tu dah boleh bantu banyak syarikat-syarikat untuk pastikan dia punya network system dia semua tak terancam, tak diganggu gugat. Begitu juga in terms of automotive. Baru-baru ni Jabatan Bomba sendiri, the whole Jabatan Bomba punya senior management datang JMI untuk belajar tentang EV. Jadi 42 orang yang datang ke JMI untuk belajar tu menjanjikan bahawa semua student staff bomba daripada seluruh Malaysia nanti akan datang lagi untuk belajar for further advance punya EV punya programs lagi. So ini antara collaborations yang kita ada lah. Sekarang ni Plus pun dah ada. Kita tengah collaborate dengan BMW sekarang ni. BMW pun dia tertanya-tanya macam mana JMI dapat engage dengan bomba untuk ajar tentang EV, sedangkan bomba
untuk sama-sama buatkan program ni. It's a pasti GMI. Alhamdulillah, kita dipermudahkan untuk GMI untuk dapat buat program-program macam ni. Kalaulah agensi kerajaan macam Bomba sendiri pun datang nak belajar kat GMI, apatah lagi student-student yang baru lepas SPM. Do not miss this opportunity. Grab it. This is a very unique institution whereby you belajar, you can really get an hands-on. Apabila you keluar bekerja nanti, you can really go full blood. You will be a preferred student, preferred candidate untuk bekerja nanti. Ya. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Haji Solihin. Jadi insya-Allah yalah masa pun dah sangat-sangat mencemburui kita pada malam ini. Jadi saya bagi sedikit rumusan. Alhamdulillah hari ini kita dapat satu perkongsian yang sangat baik daripada panelis, speaker utama kita daripada GMI dan juga Yayasan Perak. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program. Hari ini sangat bermanfaat pada malam ini. Program bertajuk Pendidikan Berkualiti Membentuk Kerja Profesional, yang di mana kita dapat tahu program yang ditawarkan oleh GMI tempat yang baik, tempat yang sangat interesting, sangat exciting sebab anak-anak mendapat hands-on experience pada tempoh pengajaran mereka, dan hands-on experience ini satu benda yang praktikal, satu benda yang realistik, di mana selepas anak-anak tamat bukan sahaja mereka dapat diberi exposure apa yang akan berlaku di dalam kerjaya mereka, tetapi juga ada peluang-peluang untuk di-employ, untuk direkrutkan oleh syarikat-syarikat gergasi di negara kita. Jadi insya-Allah. Dan dari segi kos, insya-Allah kosnya bukanlah yang terlalu mahal. Ada program-program penajaan tertentu, ada peluang-peluang untuk mendapatkan penajaan yang tertentu, dan insya-Allah kita juga berdoa dalam masa yang sama mungkin usaha-usaha inisiatif daripada pihak GMI untuk mendapatkan penajaan-penajaan untuk anak-anak kami ini insya-Allah membuahkan hasil. Dan insya-Allah mungkin dengan bantuan Muafakat Mara, mungkin kita pun boleh sama-sama juga memanjangkan inisiatif ini, kan? Sebab kita tahu Mara memang kasih pada anak-anaknya, memang sayang pada anaknya, dan insya-Allah anak-anaknya tidak akan dibiarkan. Jadi saya selaku moderator pada malam ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua speaker-speaker hari ini, Tuan Dr. Farid, Tuan Fahrul Rizal, dan terutamanya Tuan Haji Solihin, serta Tuan Afendi hari ini sudi berkongsi ilmu, sudi berkongsi pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada semua peserta-peserta pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi memberikan perhatian dan sokongan sepanjang program ini berlangsung. Jadi insya-Allah segala perkongsian hari ini dapat kita jadikan satu panduan dalam merancang satu perjalanan akademik untuk anak-anak kita dan satu kerjaya profesional yang relevan pada masa akan datang. Jadi jangan lupa kejayaan itu tidak akan datang bergolek. Kita kena ada usaha, kena berani mencuba, kan? Kalau usaha je tapi tak berani mencuba susah juga, kan? Jadi insya-Allah dan sentiasa berdoa supaya dipermudahkan segala urusan. Dengan itu saya menutup program kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga pada semua, dan semoga kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Saya akhiri dengan satu pantun lah, kan? Tak apa, saya jual aja, tak perlu orang beli. Pergi ke pasar beli belacan, singgah pula di gerai laksa. Program santai kita tinggalkan pesan. Terima kasih semua, semoga berjaya sentiasa. Jadi terima kasih. Dengan saya sudahi sebelum kita akhiri dengan majlis kita, program kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi pada pihak GMI, terima kasih sekali lagi pada pihak Yayasan Perak. Jutaan terima kasih kepada tim GMI, tim teknikal GMI, dan paling saya hargai jutaan terima kasih pada tim teknikal Muafakat Mara Malaysia, Biro Modal Insan yang dipimpin oleh Datuk Ahmad Samsudin, Muafakat Mara Malaysia yang dipimpin oleh TS Datuk Said Al-Faizal. Terima kasih berkongsi ilmu, mendapat satu perkongsian pada malam ini, dan kita akhiri program malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian sahaja daripada program malam ini. Sekian sahaja, terima kasih daripada kami Muafakat Mara Malaysia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Tuan Fadli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.